Nombor 1. Macam mana Papa Zola masih kenal ibunya Nekpi setelah keluar dunia game? Sebelum ini, dia hilang ingatan tentang kehidupan awalnya setelah terperangkap dalam dunia simulasi. Tapi, dia tetap tahu siapa ibunya, tetapi tidak tahu apa-apa tentang kehidupan awalnya sebagai operatif dalam agensi Papa. Pada masa yang sama, dia juga ingat tentang kehidupan awalnya sebagai budak kecil yang mempunyai banyak cita-cita. Ataupun semua itu hanya khayalan dan memori palsu. Soal memori Papa Zola masih belum dijelaskan secara sepenuhnya. Nombor 2. Gandingan Papa Zola sekeluarga berjaya mengalahkan robot besar yang dikawal Yonbi. Ini merupakan gandingan dua raksasa Mama Zilla dan Pipi Zola serta Papa Zola yang berjaya mendapat super crate terkuat sehingga berjaya menjadi versi dirinya yang terkuat. Malah Papa menjadi besar seperti raksasa juga sebelum membuat serangan elbow drop. Nombor 3. Walaupun begitu, Yonbi masih selamat dan bertindak menyerang hendak mereka dan mengugut Papa Zola untuk kembali masuk ke dunia simulasi menggunakan keluarganya sebagai tebusan. Kemudian, Yonbi cuba mengawal Papa melalui topeng merah yang merupakan ciptaannya. Akan tetapi, Papa telah pun membuka topengnya secara senyap-senyap, maka cubaan Yonbi itu tidak berhasil. Ini diikuti dengan serangan Papa yang terakhir yang mengakhiri penjahat tersebut dan memerangkapnya ke dalam dunia simulasi. Setelah itu, bila dilihat kembali betul-betul, rupa Papa tanpa topengnya kelihatan pelik dan Pipi menyangka bapanya memakai topeng berwarna putih kerana perbezaan warna kulit di sekeliling yang lebih gelap. Mama Zilla tidak suka rupa ini dan menyarung kembali topeng merah ke muka suaminya. Nombor 4. Perniagaan buku cerita teladan yang dibuat oleh Papa Zola sekeluarga menjadi laris setelah jualan dibuka secara online dan pengembaraan terbaru mereka melawan alien jahat dan dunia simulasi diceritakan dalam buku terbaru mereka. Malah, Cimubot pun kini tinggal bersama mereka menjadikannya Power Sfera pendamping watak utama. Sama seperti Mechabot untuk Mechamato dan Ochobot untuk Boboiboy. Nombor 5. Dalam babak post-credit scene, Papa Zola pergi ke kedai Tok Abah untuk menghantar sesuatu kepada Boboiboy yang berada di situ. Nampaknya Papa masih bekerja bidang penghantaran atau delivery. Cuma kali ini benda yang dihantarnya sedikit istimewa. Nombor 6. Pengunjung di kedai Tok Abah itu antaranya merupakan pasangan lelaki dan perempuan yang pada awal movie tersebut mengejek dan memandang rendah terhadap Papa. Akan tetapi, kini mereka memandang Papa dengan penuh kekaguman. Berkemungkinan kerana Papa telah menjadi hero yang dikenali ramai setelah dia menyelamatkan dunia baru-baru ini. Nombor 7. Papa menghantar silinder berwarna merah kepada Boboiboy. Benda ini rupanya seperti beton larian dan merupakan simbolik bahawa Papa menyerahkan tugas seterusnya kepada Boboiboy untuk menyambung pengembaraannya dan menyambung rangkaian filem animasi tempatan dengan movie terbarunya Boboiboy Movie 3 yang bakal keluar selepas Papa Zola The Movie. Sebelum ini, beberapa tahun yang lalu dalam sosial media, memang pihak penerbit ada memuat naik gambar karakter-karakter daripada produksi-produksi yang berlainan saling memberi baton kepada satu sama lain sewaktu filem-filem mereka diterbitkan dahulu. Nombor 8. Akan tetapi, barang tersebut sebenarnya bukan beton, tetapi gulungan scroll untuk menghantar mesej. Scroll canggih ini diaktifkan secara automatik apabila sampai ke tangan Boboiboy dan membuka paparan digital dengan logo huruf G yang bermaksud Gurlatan. Boboiboy dipelawa secara rasmi oleh pemerintah planet Gurlatan iaitu Puteri Kirana untuk hadir ke planetnya. Dalam komik yang sudah pun diterbitkan, kita tahu bahawa sebuah persidangan rasmi akan dibuat di situ dengan dihadiri wakil-wakil planet dan wakil-wakil Tapops.
Persidangan diplomatik ini bakal membincangkan masalah-masalah yang melanda galaksi dan rancangan rahsia Puteri Kirana untuk menyelesaikannya. Nombor 9. Papa Zola The Movie memaparkan asal-usul kuasa raksasa Mama Zilla. Dahulu, dalam musim 3 siri asal Bobo Boy, diterangkan bahawa pertukaran itu merupakan sumpahan daripada dunia game dan dikaitkan dengan masalah OCD Mama Zilla yang tidak suka benda bersepah. Disebabkan Papa dan Mama hilang ingatan mereka, mereka tidak ingat asal-usul pertukaran mod raksasa yang sebenar. Yang sebenarnya adalah hasil dunia simulasi game angkara Cimubot. Nombor 10. Maka timbullah soalan, bagaimana Mama Zilla masih boleh bertukar menjadi raksasa dalam dunia sebenar setelah keluar daripada dunia game? Dalam movie Papa Zola, diterangkan bahawa segala kuasa yang diperolehi dalam dunia simulasi hanya kekal dalam dunia tersebut dan tidak boleh dibawa keluar. Akan tetapi, bukan sahaja Mama Zilla boleh bertukar dalam dunia sebenar, malah pertukarannya kekal lama tanpa henti. Dia juga sangat kuat dan kebal terhadap segala serangan elemental Bobo Boy. Bermakna ini bukan sisa-sisa daripada sedikit kuasa yang berbaki, akan tetapi kebolehan asalnya yang masih berterusan. Adakah ini kesilapan daripada pihak Monster yang pada masa itu belum memikirkan jalan cerita sebenar untuk dunia Bobo Boy dan Papa Zola? Nombor 11. Bobo Boy dan Gopal yang menggunakan gadget Y-Core ciptaan Yonbi pun tersedut ke dalam dunia simulasi dan bertukar menjadi raksasa jahat. Bobo Boy sebagai raksasa berwarna oranye sama seperti topinya, yang sememangnya sudah pun bertemakan raksasa selama ini. Ini merupakan idea yang sangat kreatif daripada pihak Monster. Malah, Bobo Boy masih boleh menggunakan kuasa elementalnya dan dilihat menggunakan kuasa halilintar, taufan serta ais ke atas Papa Zola. Nombor 12. Manakala Gopal pula menjadi raksasa hijau yang memegang lollipop besar. Gopal dilihat kebal daripada segala serangan yang dibuat oleh Kachaks ke atasnya. Malah, Gopal juga boleh menggunakan kuasa manipulasi molekulnya di sini yang dibuat melalui tembakan daripada mulut. Dia telah menukarkan spek topeng Kachaks menjadi spek makanan coklat murah. Nombor 13. Dalam banyak-banyak manusia bumi yang bertukar menjadi raksasa, Bobo Boy dan Gopal merupakan yang terkuat dan menjadi masalah utama buat Papa dan Kachaks. Nasib baik Ying dan Yaya bukan gamer dan tidak berminat menggunakan gadget Y-Core. Jika tidak, pasti Papa terpaksa berhadapan dengan raksasa Ying dan Yaya juga yang boleh terbang dan kuat dan juga laju. Pasti kalah hero kebenaran kita. Manakala Feng pula, rasanya dia tiada di bumi pada masa ini. Raksasa kuasa bayang pun menakutkan juga kalau ada. Nombor 14. Maka timbul lagi persoalan, jika Mama pernah melalui transformasi raksasa di dunia sebenar, mungkinkah ini boleh berlaku lagi kepada Bobo Boy dan Gopal? Boleh tak kita lihat kembalinya monster Bobo Boy dan monster Gopal dalam siri atau movie yang akan datang? Nombor 15. Kami mempunyai teori bagaimana ini boleh berlaku. Mama Zilla keluar daripada dunia game menggunakan teknologi Adudu, si penjahat Kubulus yang genius. Ada kemungkinan kod teknologi Adudu ini berlainan daripada kod Power Sfera Cimubot. Maka peraturan daripada dunia simulasi game dapat diatasi. Mama Zilla pun hanya sembuh daripada menjadi raksasa setelah kembali semula ke dunia game menggunakan alat Adudu, di mana hero-hero kita membantu untuk menghilangkan sumpahan raksasa tersebut. Maka semuanya kembali ke peranti dan teknologi milik Adudu. Mungkin selepas ini, bolehlah mereka semua masuk dan keluar lagi sekali daripada dunia game dengan membawa pulang kuasa raksasa. Termasuk Pipi juga dengan versi raksasanya yang comel. Nombor 16. Satu lagi cara untuk melakukan transformasi menjadi raksasa sekali lagi adalah dengan menggunakan Cimubot. Cimubot kini tinggal bersama keluarga Papa Zola.
Maka dengan adanya powersfera ini, dia boleh membuat kubah simulasi bila-bila masa sahaja. Tak perlu kubah besar pun, buat sahaja versi kecil di mana hero kita sedang berlawan untuk penjimatan tenaga. Papa Zola pun boleh mendapat kembali kuasa-kuasanya yang hebat. Nombor 17. Satu lagi cara adalah dengan penggunaan mana-mana lagi powersfera simulasi selain Cimobot. Kita dapat tahu bahawa Cimobot bukanlah satu-satunya powersfera simulasi dan sebenarnya ada banyak lagi. Cuma kita tak tahu apa yang terjadi kepada semua powersfera yang lain ini. Boleh tak jadi simpanan untuk setiap satu hero-hero kita, pasti tak terkalah. Nombor 18. Mungkinkah dalam dunia Boboiboy ini wujudnya powersfera yang memang boleh menukarkan mereka menjadi raksasa secara terus tanpa melalui simulasi? Pihak Monster dilihat berminat dengan tema raksasa atau monster dan memang itulah tema syarikat mereka. Bolehlah buat powersfera monster bot selepas ini. Nombor 19. Sewaktu geng Papa mengejar alien jahat berpuluh tahun dahulu di Bandar Kuala Lumpur, Amato yang masih kecil juga berada di situ, di stesen bas. Apa yang Amato buat di situ, jauh daripada Kota Hilir? Adakah dia pergi berjalan-jalan bersama Umi dan Abah? Nombor 20. Watak-watak lawak kampus iaitu Venice dan Aditas juga ada dalam movie Papa Zola. Mereka dilihat mengambil peranti Y-Core ciptaan Yonbi dan turut masuk ke dalam dunia game simulasi. Ini merupakan crossover kedua dengan lawak kampus kerana sebelum ini geng Boboiboy telah pun berjumpa dengan mereka dalam komik crossover bertajuk Superior. Maka, adakah ini bermakna komik tersebut dikira canon dan memang betul-betul berlaku? Nombor 21. Berapa sebenarnya umur Papa Zola dan Mama Zila sekarang? Sewaktu mereka berdua sudah pun dewasa, Amato masih lagi budak kecil. Kini, Amato sudah dewasa dan mempunyai anak sendiri yang berumur remaja. Maka, Papa dan Mama bukan pangkat pakcik, tapi pangkat atuk dan nenek. Ibu Papa Zola iaitu Nek P pasti sangat lanjut usianya. Dan pasangan suami isteri ini mendapat anak mereka, Pipi, setelah keluar game sewaktu usia mereka telah pun agak lanjut. Nombor 22. Apa pengakhiran untuk Yonbi? Sebagaimana kita tahu, kini dia pula yang terperangkap dalam dunia simulasi. Akan tetapi, dia belum mati. Seperti Papa dan Mama, dia masih ada peluang untuk keluar balik menggunakan peranti teknologi milik Adudu ataupun dengan kuasa Cimobot yang kini tinggal bersama Papa Zola sekeluarga. Mungkinkah dia akan kembali? Nombor 23. Kenapa terdapat begitu banyak powersfera simulasi? Sebelum ini, dalam cerita Boboiboy dan Mekamato, biasanya ada sejenis powersfera dengan satu kuasa. Dan kadangkala kita dapat dua powersfera dengan kuasa yang hampir serupa seperti Bellbot dan Hidungbot yang sama-sama berkuasa pembesaran serta Invisibot dan Stealthbot yang sama-sama berkuasa halimunan. Akan tetapi, di sini ada begitu banyak powersfera dengan satu kuasa yang sama dan kesemuanya rupa hampir sama. Adakah semuanya dicipta sekaligus oleh kaum Kubulus untuk tujuan tertentu? Dan apa terjadi kepada kesemua powersfera tersebut sekarang setelah alien jahat dan Yonbi dikalahkan? Kita hanya tahu nasib Cimobot sahaja. Harap-harapnya Tapops telah pun datang untuk mengutip mereka semua untuk simpanan sebagai langkah keselamatan. Powersfera-powersfera ini terlalu bahaya.